Terima kasih kepada semua kerana memberikan sokongan padu kepada saudara Arun Kumar. Kita nak kekalkan harapan kerana yang paling penting, kita nak kerajaan yang baik, bukan kerajaan yang main sentimen. Kita tengok 8 tahun ini, adakah kita tak jaga kawasan? Kita jaga kawasan nilai mantin ini dengan baik. Kita pastikan semua sekolah-sekolah dapat peruntukan untuk membangunkan prasarana mereka, mendapat kemudahan yang lebih baik. Pilihan raya lepas, saya berjanji kepada rakyat Mantin, kena ada satu kawasan rekreasi untuk orang Mantin. Kita cakap, kita janji, kita deliver kepada orang Mantin. Sekarang ada laman rekreasi madani dekat Mantin ini. Pasar awam kita naik taraf. Jalan-jalan di kawasan-kawasan taman perumahan kita turap semula dengan begitu banyak sekali. Dulu tak tengok macam ini. Tetapi apabila kita jaga kerajaan, kita pastikan semua peruntukan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kegunaan rakyat dan kebajikan rakyat. Arun Kumar adalah seorang pemimpin DAP Negeri Sembilan yang utama. Ahli Esko, beliau juga naib pengurusi kebangsaan DAP, seorang pemimpin kaum India yang penting dalam DAP. Dia akan menjadi pemimpin kebangsaan untuk DAP, akan menjadi seorang national leader untuk DAP. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan bagi peluang kepada Arun Kumar, teruskan. 1 Ogos kita kekalkan harapan, kita kekalkan Arun Kumar sebagai adun kawasan nilai, dan kita kekalkan Pakatan Harapan sebagai Kerajaan Negeri Sembilan. Terima kasih.